Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menumpuk dalam tanya dengan Zarian TV. Video kamu bak malamnya khusus mempegat kurang ketanya yang jiu buka cadar bak urang bak cara ketanya atau pi bak urang Rohingya le urang Somantong. Kamu atenan Zarian TV mengutuk keras atas penghinaan yang bagi kamu lagi menan ke urang Rohingya. Yang berkadepu oleh dah ke Somantong yang iu buka aurat bak tira urang Islam. Betak ke dia diji urang Rohingya tapi diji urang Islam. Diji nyan jak pegelah dah kena. Jijak pegelah untung je kena. Baik kakajak dah ke kayu buka kelak-kelak dah kinan. Kan inang kinan. Memang kayu buka baik nong dah kemantong. Memang dah kehana katerima kamu pegah lagi malamnya. Kamu lumpang kamu pergi ke? Berkadepu dah kena sora ke? Berkadepu atanyan maruah bangsa Aceh. Malay tu. Baik dah pegat macam-macam. Tak terima begat. Saudara katanya yang saudara se-Islam tu. Kan hijab bersebelah roh, hijab bersebelah untung, hijab bersebelah nasib kena. Tak terima begat dia katanya, tak berlaku begat. Yang sesuai tak berlaku. Lagi aturan yang kena. Yang Somantong, bagi Somantong yang jak kena jak ngunjungnya, aturan nejak untuk gegat hana masalah. Tetapi menejak lagi menambah cara. Malay tu gadah maruah Aceh. Gadah maruah bangsa Aceh. Jadi bersesuai dengan syariat ni buat orangnya. Baik ke ayang ni nan. Yang adalah cadar ngentuk aurat urang Islam. Baik ni contoh-contoh bab lain ni no, bab negara-negara lain. Gitanya orang Aceh, orang yang madap. Mungkin nya mentang maklum. Nya Somantong berlaku nya Somantong. Yang menyana tamah mak ron mecut, dah tamah je. Maklum mecut mentang. Harapan orangnya kepada Somantong yang ka viral videonya, yang ka upload baik bak YouTube, Facebook ataupun Instagram dan lain-lain, tolong nak hapus. Karenanya merupakan maruah bangsa Aceh orangnya. Betul. Biar nak babah kadar orangnya. Orangnya kena kada akui orangnya bahawa dengan dah selamat urangnya, dengan dah terima urangnya bahawa toleransi kena kabeda dengan tempat-tempat lain. Itanya kana kemanusiaan kena orangnya. Kagak terima urangnya bak katanya, tetapi tak lakukan dan tak layani urangnya sesuai dengan syariah katanya. Mungkin nyan maklum hagai yang je long bersampo. Belum akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.